Kabrebeya, Somalia, sempadan Somalia, Ethiopia. Tengok kanak-kanak mati, orang mati, kebuluran semua. Satu hari tu saya kena serangan, first time saya kena serangan tahun 2006, saya kena panic attack. Saya tak tahu saya kena panic attack sebelum saya belum pergi psikiatris. Saya heran kenapa saya menjadi sangat teruk dan hampir pengsan. Saya larilah keluar bilik sebab saya perlukan oksigen. Saya duduk di tepi jalan hinggalah lalu sebuah pedati yang membawa gadis memakai serba putih. Ini bukan mistik lah, gadis tu betul pergi pasar, cuma dia anak orang berada. Dia anak orang berada. Dia lalulah. Bila di tengah-tengah segala kemelut ni, dan dia adalah gadis Ethiopian Arab. Gelap tapi hidung mancung lah, cantik. Gelap tak gelap macam African Arab, African Muslim. Dia Arab Ethiopian. Dia lalu tu, kemudiannya dia jadi macam saya tengok dia sekejap, dia tengok saya sekejap. Dia pun tengok saya kerana mana ada orang tempatan di daerah kebuluran. Dia ni orang berada sikit lah dalam bandar sebab tu dia orang ada pedati. Pedati ni kereta yang ditarik oleh lembu. Tapi pedati cantik. Saya nampak dia, saya rasa stres saya hilang. Barulah saya sedar macam berjam-jam dah saya berada dalam keadaan daripada gelap dan terlepas solat subuh saya hanya kerana saya berada dalam keadaan panic attack. Pun saya tengok hari tu saya kerja, saya kena shoot, saya ada tugasan. Saya lari balik naik ke bilik kelang baju yang saya tumpang tidur tu. Saya kejut kawan saya. Okey. Combo pun ada. Saya tengok dekat beg kuning. Combo pun ada. Cuma combo dua ni je tak ada. Semua combo adalah dengan pasar ke pasar. Tuan-tuan kadang-kadang beg kuning tuan-tuan tak cek. Lepas tu tuan-tuan tanya, saya tak jawab, nanti tuan-tuan kata saya sombong. Ada dekat combo tu. Maka tu saya pun tulis. Pengalaman yang kedua juga berlaku bila saya pergi ke Sabra Shatila, tengok perang serangan 32 hari di mana Israel bom Lubnan. Jadi saya tengok siangnya saya pergi ke budak sekolah punya tempat permainan, pada malam tu tempat kanak-kanak berlindung tu kena bom. Saya rasa kecewa gila lah tengok mayat kanak-kanak yang dibom pada hari yang ke-29 perang. Sebab perang tu tamat 32 hari. Saya terperangkap dalam perang tu 7 hari kerana saya masuk terdah perang dah. Kemudian nak dijadikan cerita, saya nak melawat Sabra Shatila yang saya kata bom meletup pula di berarti serangan ke kem-kem Palestin di Lubnan yang berlaku sekarang. Saya dah lalu 2008. Jadi mereka bom satu kem nama Al-Shamaili. Okey, jadi bom tu dengar sampai ke Sabra dan Shatila kerana jarak dia ni tak jauh walaupun bom tu jatuh 4 km. Jadi semua beban-beban dan juga melihat kematian serta kesesaan orang-orang Palestin dan orang-orang Lubnan ni terubat bila juru bahasa saya tu. Juru bahasa saya ni seorang gadis Palestin Lubnan berambut ikat tinting. Saya tengok dia, saya rasa tenang. Tiap kali tengok dia, dengar dia bercakap, saya rasa lega. Saya catat. Saya tak mengorat dan tak pernah ada apa-apa hubungan dan tak pernah pun bertukar nama pun. Dan yang ketiga, waktu saya sampai di Kosovo lah, saya jatuh cinta pada seorang gadis Kosovo kerana penat lelah saya melalui Kosovo. Tapi saya tak pernah bercakap sepatah pun. Jadi ini tiga saya ceritakan bagaimana kita berada dalam garis perang. Jatuh cinta yang saya masukkan tu adalah, kalau saudara tengok, dia taklah sama macam In Love on War kan, In Love and War, yang mengisahkan kisah hidup wartawan, kisah hidup posmen perang tu. Kalau tuan-tuan tengok In Love and War tu sebuah filem yang luar biasa cinta dia. Saya tak. Saya hanya kerana trauma, beban, letih, lelah, putus asa, kecewa, hilanglah segala nilai manusia saya melihat kematian ni. Sebab kita tak boleh buat apa di atas kematian masa-masa perang ni. Maka cara kita memindahkan lelah, kita tengok je lah perempuan cantik ni, di mana lega kesebantaran, ketakutan dan juga fobia yang kita alami. Jadi saya catat. Jadi Pak Ibu kata suka bang, jarang orang berani menulis selevel tu. Orang takut bini lah apa. Abang dah ada bini, abang berani pula menulis. Saya kata tak apa lah, bini saya tahu saya tak tahulah, kalau dia marah dah lama dah saya kena. Buku ni pun dah setahun lebih tak jadi isu pun. Adalah benda-benda lain jadi isu, tapi buku ni tak pernah lah jadi isu. Jadi isi saya pun faham. Dan waktu terbit Dewan Sastra pun tak jadi isu. Maka saya terbitkan dan saya campurkan dengan semua catatan. Saya tulis balik catatan mengenai Aceh. Catatan saya ditangkap di Takbai kerana masuk menyusup secara salah. Waktu peristiwa Takbai 2004, Takbai ni tak boleh masuk, tapi saya berjaya susup dengan merasuahkan beberapa keadaan. Saya berjaya masuk, tapi saya silap. Saya dah terbuat tersilap langkah. Saya pergi jumpa seorang ulama yang menjadi hampir ditangkap tapi dilarang oleh Sultan Brunei kerana Brunei ada hubungan baik dengan Bangkok waktu tu. Jadi keluar daripada jumpa ulama tu lari, saya halang, saya jangan masuk. Dia kata kamu dah masuk dalam kawasan yang keluar ni Intelligent Thailand. Betul, keluar je sampai di Bumbung 5 Patani tu, Yala Bumbung 5 sempadan Yala Patani, saya ditahan.
dan hampir dipenjarakan di selatan Thailand apabila identiti saya terdedah sebagai wartawan. Tapi saya buatlah beberapa deal dan saya tulis dalam buku ni dan akhirnya saya bebas. Daripada tsunami Aceh bab awal selatan Thailand sampailah saya pergi ke Afghanistan melihat perang. Tahun 2006 saya masuk Afghanistan ni, perang ni 4 penjuru. Tentera Taliban berperang dengan tentera Amerika. Okey. Tentera Amerika berperang dengan Al-Qaeda kan, tentera. Tapi Taliban kan tak perang. Lepas tu ada pejuang pemisah pula daripada utara, Tajik, berperang dengan tentera Afghanistan. Jadi saya catatkan juga di sini sampailah semua perjalanan ini ada rasanya 80 catatan perjalanan saya. Dengan seperempat adalah ketika saya melawat Palestin, saya melawat Lebanon untuk menyokong Palestin. Ada juga saya melawat Jordan. Saya juga hantar duit ke Jordan, walaupun Jordan kita tak bagi pada kumpulan pejuang kerana combat tak berlaku daripada sepadan Jordan. Israel combat semua berlaku daripada sepadan Lebanon. Tapi saya teringat pelarian Palestin di Jordan saya lawat. Tapi Jordan tak banyak lah, sebab 3 kali yang saya pergi tu, sekali ke Jordan, tapi 3 kali saya terus berada di Beirut. Jadi kat tuan-tuan nak, combo dia ada tapi semua dikombokan dengan pasar ke pasar. Pasar ke pasar ni saya menulis banyak lah tentang pengalaman-pengalaman yang mencerdikkan saya. Daripada hari ni tuan-tuan tengok entry saya tentang Wahid Ahmad Wahid. Saya tengok dia meninggal 19 hari bulan 6 lepas tapi hari ni baru saya tengok nak menulis entry dia. 19 hari bulan 20 hari bulan 11 saya tulis entry dia. Jadi ramai orang tertanya kat situ. Saya tak nak baca detail pasal ke pasal. Inilah bagaimana daripada saya kena buang sekolah, saya ditahan lock up kerana atas tuduhan mencederakan pergaulan kaum. Umur saya 17 tahun. Daripada dunia liar saya sekolah tu sampai jadi pasal ke pasal ni dia sambungan daripada anekdot kenangan. Anekdot kenangan ni dunia-dunia indah masa kanak-kanak bawa ke remaja. Kemudian bila remaja, dunia saya tak indah lagi, berlaku kerosakan di mana saya tak boleh manage hidup saya jadi jahat, jadi nakal. Saya datang Kuala Lumpur dah mula heavy lah, pengaruh muzik, pengaruh ada banyak menjadikan saya berada dalam ketidaktentuan identiti. Saya kerja pasar nak jadi gangster, saya rasa tak boleh. Orang potong telinga orang, bergaduh beramai-ramai, saya tahu bukan cara hidup saya lah. Daripada situ buku menyelamatkan saya, buku-buku yang saya baca. Kemudian saya tulis kat sini bagaimana dunia saya berubah dengan pergaulan kawan-kawan yang saya kenali, minat saya terhadap buku, filem yang saya tonton, muzik yang saya dengar. Jadi ada 80 artikel, termasuklah pengalaman saya tentang SM Zakir, lepas tu mengenal lelaki Sunni Pian Habib, macam mana saya melihat Abang Pian pada tahun 87 kali pertama saya jumpa Abang Pian. Kemudian Sabri Yunus yang saya nukilkan, di mana kali pertama saya jumpa Sabri Yunus adalah pada tahun 1994. Kami minum kopi dan jadi Wak Khalid. Jadi kawan baik ni, Wak Khalid ada dalam ni. Jika tuan-tuan nak, ini adalah 80 catatan, dengan 10 daripada catatannya adalah hubungan saya dengan Selamat Asrin. Sebab saya selalu cerita, kalau nak ingat balik siapakah kawan yang saya kawan selama 40 tahun tanpa putus, adalah Selamat Asrin. Ni dia on the way ni. Dia balik kampung, dia on the way balik datang sini, tapi tak sampai lagi. Dia mungkin tak sempat jumpa saya sebab besok saya ke Kedah. Semalam dia baru dekat Segamat. Saya rasa ini hari Seremban pun dia tak boleh sampai lagi sebab hujan dengan dia tuan. Jadi besok dia sampai, dia mungkin tak dapat jumpa saya. Saya dah pergi ke Kedah. Jadi kalau tuan-tuan nak, gabungan ni ada dekat berapa log dah? 71 log. Saya harap 100 log je untuk petang ni kalau tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan nak buku lain, tuan-tuan bagi tahu. Saya ada sikit dalam keadaan kelaparan dan keadaan letih. Cikgu Badariah ni, kata kawan-kawan saya dalam grup Star masih ada. Grup Star ni grup sekolah saya lah. Dia masih ada. Cikgu Badariah, kalau kata kawan-kawan saya tak ada dalam WhatsApp group tu sebab dulu saya masuk. Tapi saya tak suka WhatsApp group ni. Saya tak ada WhatsApp group kecuali grup kerja kat office je. Saya tak join lah WhatsApp group. Saya tak ada sebab saya letih nak jawab sebab masa saya banyak. Habis ni saya nak kena fikir buku, nak kena fikir fakta mengenai Palestin pula, nak live pukul 9. Tapi ikut kawan saya yang ada dalam WhatsApp group. Kemudian ada seorang tu dia communicate dengan saya, anything happen di kalangan kami alumni Star ni, dia contact saya. Kata dia Cikgu Badariah masih hidup. Cuma saya nak pergi cari ni payah lah. Cikgu Badariah, cikgu saya 1965 awak di Sekolah Tunggal Abdul Rahman, masih ada Cikgu Badariah betul lah 1984. Saya ingat dia cikgu yang cantik. Satu cikgu yang saya jatuh cinta waktu saya Form 4 dan Form 5. Dia mengajar saya Form 5. Saya jatuh cinta sebab cantik, putih. Tapi tak pasti, saya tak jelas lah. Cuma dia jumpa saya last 1992 sebelum saya masuk universiti. Saya kena buang sekolah. Lepas tu saya nak masuk universiti, tapi sijil SPM semua saya tak ambil. Bila nak masuk universiti saya kena pergi ambil sijil untuk membuktikan syarat-syarat tu. Saya pergi balik.
Lepas tu saya pergi ke sekolah, dia cam saya sebab saya terlampau jahat. Jadi 84 bawa ke 92 tu 8 tahun, dia belum lupakan saya lagi. Budak paling jahat di sekolah kan. Saya cuma cakap satu dia, saya tak sangka kamu datang balik untuk maklumkan, untuk dapatkan semua dokumen kerana kamu nak masuk universiti. Kamu kan dulu nakal, jahat lah orang Kedah tu. Saya kata rezeki saya juga, dia kata bintang kamu cerah. Itu yang saya ingat. Okey. Bila kita hidup susah, jatuh cinta, saya menonton banyak filem cinta je, tak risaulah. Kalau saya membesar dengan filem ni, saya boleh bagi tahu kat tuan-tuan baca dalam ni Andy Lau Takwah dan filem-filem cinta dia yang mendewasakan saya. Tuan-tuan akan tahu, umur saya 6 tahun ni saya dapat jatuh cinta kepada Bridget Lin Chin Siang. Berapa saya kecewa bila tahu, bila saya menonton filem Grease 1979. Beli majalah, kak saudara saya beli majalah RTV, baru tahu kata Olivia Newton-John umur 32. Merajuk saya, umur 12 tahun. Saya ingat nak kahwin dengan dia. Saya duk fikir-fikir balik, kalau saya dah besar nanti umur dia dah 50, tak sempat saya nak kejar dia. Tu bila saya jatuh cinta pada Olivia Newton-John dalam filem Grease. Jadi macam cerita Cinema Paradiso lah. Kalau tuan-tuan tengok Cinema Paradiso, sebuah filem Itali yang sangat masyhur tu, kisah seorang budak yang kerja dia adalah memusingkan filem di pawagam Itali pada sekitar tahun 1940-an sebelum semasa perang kan. Kan dia jatuh cinta pada gadis dewasa, tapi dia selalu fikir dengan kawan-kawan dia, kalau dia dah besar nanti perempuan ni takkan tua. Jadi normal je bagi orang yang dimatangkan cepat oleh waktu. Sebab saya tak hidup dunia kanak-kanak seperti tuan-tuan, main game, main apa kan. Umur saya 9 tahun saya dah pergi cari rezeki untuk keluarga. Umur saya 14 tahun ni saya dah hidup, balik sekolah kena pergi meniaga cari duit, sebab saya menjadi tulang belakang pencari rezeki yang kedua selepas bapa saya. Jadi bila saya tak bergaul dengan rakan sebaya, saya tinggalkan rakan sebaya, saya kawan dengan orang lebih dewasa. Saya dah umur 14 tahun kan. Kawan-kawan saya semua dah 20, 19, orang yang kerja dekat pasar-pasar ni. Saya tak sempat melalui pergaulan rakan sebaya. Jadi saya cepat dimatangkan oleh waktu. Umur saya 15 tahun, saya dah menulis surat cinta. Saya tak faham, tapi saya kena merasakan cinta kawan-kawan saya tu kerana saya menulis, pengambil upah tulis surat cinta. Berapa banyak tuan-tuan baca dalam anekdot kenangan kan, banyak saya anekdot kenangan kan, banyak saya menulis bab-bab di mana saya menjadi penulis surat cinta dan pengalaman indah menulis surat cinta untuk kawan-kawan saya. Kalau kawan-kawan saya main ni, dia main dengan ayah abang lah kat dia, aku suka kat dia, saya nak pindah ayat tu. Tu ada kawan saya seorang nama Arwah Azhar kan, dia ada dalam cerita saya. Dia ni lagi pelik. Dia cakap, abang kat dia kata aku teringat dia siang dan malam. Saya pun pindah lah. Ya kan, aku merinduimu setiap masa. Hang ni gila apa, duk tulis aku merindui setiap masa. Lagi dia kata aku tak kerja pula, lagi dia kata aku pemalas. Loh, tadi yang abang dia hang teringat siang dan malam, tulis balik. Jadi kertas kajang saya banyak habis apabila melayan arwah aparam. Tapi saya akan ingatlah dia, sebab momen-momen indah. Sebab tu saya katakan, momen-momen yang membijakkan kita, momen-momen hebat yang kepada kita. Bukan kawan-kawan kita yang sekarang, datuk-datuk, Tan Sri tu, kawan-kawan kita yang kaya naik Belfire, yang kita megah-megah kan. Kita akan lupakan kawan-kawan masa kecil yang sebenarnya mereka lah yang membantu membina kita. Tapi oleh kerana kita nak cerita, mereka tak glamour kan. Semua orang sekarang nak kawan dia hebat lah. Kawan dia Alif Syukri, saya ada kenal tak kenal Alif Syukri. Berlapis kawan dia Alif Syukri, janji kenal Datuk Alif Syukri. Maka saya menulis buku ni untuk mengingatkan bahawa peratusan dan juga pembinaan personaliti saya banyak bukan kerana saya datang bergaul dengan orang hebat sepanjang kerjaya saya. Bila saya jadi CEO, saya duduk di corporate sector selama 21 tahun, bekerja dalam media 26 tahun, tapi lead as a corporate member selama 21 tahun. Bukan, saya ingat saya tulis. Jadi anekdot kenangan adalah untuk mengingatkan tuan-tuan semua, bila baca adalah banyak kawan-kawan kita yang hebat, yang pengalaman dengan mereka lah yang telah menentukan jalan yang kita pilih waktu kecil. Macam contoh tuan-tuan, saya katakan kita beli aiskrim kan. Oleh kerana kita dah biasa makan kat aiskrim yang kepok kawan kita separuh baik kita kan. Kadang-kadang Izan bagi kat saya, kadang-kadang Lan bagi kat saya, kadang-kadang Win bagi kat saya. Satu hari ni Mak Lang saya bagilah duit kat saya mampu beli. Bila saya mampu beli, saya tak akan buka makan seorang, jadi pelik. Saya kena pergi lah daripada saya, bila Mak Lang saya bagi duit, saya belilah kita panggil aiskrim Malaysia. Ice pop ni yang zaman plastik yang tuan-tuan boleh kepak tu dah tuan-tuan beli yang kelamnya. Aiskrim Malaysia ni yang maklum-maklum kampung buat tu. Dia ada dia macam ice pop orange semua tu, ice pop satu, tapi ni ais Malaysia ni yang sirap Bandung, ada bubuk kacang, dahsyat jagung, dia kat kampung kan.
Jadi orang kampung, dalam kampung kita, dalam kampung saya tu ada 2-3 rumah je yang ada peti ais. Jadi yang ada peti ais semua meniaga ais tu, sebab ramai orang tak ada peti ais. Jadi bila kita beli kan, kita nak makan seorang tak boleh, lari pergi ketuk rumah Nur Izan. Nur Izan hana aiskrim mak sekerat. Kita bagi sekerat sebab kita tak terbiasa makan satu tu seorang, sebab semua kawan-kawan kita bagi. Terus kita dapat satu kan, dia nak makan jadi payah, lari pergi depan. Baru rumah Pak Lah tu tengok kalau ada kawan-kawan saya main gitar apa semua kan, bagi separuh. Jadi kita boleh bagi tahu kata asam buih belum ada kot tu. Saya rasa yang ada ni standardnya makcik-makcik buat ni. Satu, sirap Bandung. Tu confirm lah. Malaysia sirap Bandung confirm lah. Sirap saja jarang kot saya nak boleh ingat. Tapi istimewa adalah yang ada bubuk kacang. Ni dia masuk dalam tu je. Syok lah makan bubuk kacang hijau tu kan. Jarang orang buat dah perisai bubuk kacang tu. Milo je. Milo mahal sikit kan. Milo tu mahal sikit. Lepas tu pendek sikit. Tak syok lah Milo ni. Tuan rumah buat bajet pula. Jadi panjang kan. Milo mesti pendek sikit kan. Jadi kita akan cari kawan. Maka kita sedar sifat kita memberi bermula daripada kita kecil. Kerana sepanjang kita bergaul dengan kawan-kawan kita, sifat kita menerima. Kawan-kawan kita bagi kadang-kadang hacks kan, tinggal satu kan. Kalau kita gigit hack tu belum dibuka lagi, dia ada kertas pembalut dia kan, kawan kita ketuk gigit, lepas tu bawa kepak, ambil hang setengah. Lama-lama pun kita sedar sifat kita memberi dan menerima. Bukan saja kita mengaji kerana kita buka kitab, kita masuk ahli kitab, tak. Memberi dan menerima ni, guru Quran kita tak ajar guru Quran, kita tu ajar jahamah tu lah sampai kita naik Quran, betul tak? Tapi kita belajar di pergaulan dengan kawan-kawan kita. Lepas tu pinjam barang dan meminjam pada orang. Kita pinjam barang kawan kita kan, basikal. Lepas tu kawan kita buat undang-undang lah, pinjam basikal sekali nak balik, tolong pam. Kita pun kaya pergi balik, kita tolong pam basikal, hantar dalam keadaan baik, meminjam dalam keadaan baik, hantar dalam keadaan baik. Lepas tu kawan kita pula datang kat kita. Oleh kerana budaya kita memerlukan, saling memerlukan, kata kita semua adalah orang-orang hidup dalam kekurangan, anak miskin semua. Maka dia yang melatih kita sampai dewasa bahawa bila meraihkan seorang kawan baik ni, kita mesti ada sifat memberi. Dan kita menilai kawan baik kita ni bila kita berada dalam kesusahan, dia ada dalam sifat membantu. Jadi itulah saya kata proses kita membesar, yang mana mempengaruhi cara kita berfikir. Berapa lok? 84. Tuan-tuan nak ambil sementara ada, cepat. Siapa beg kuning tak naik? Tengah naik beg kuning, tuan-tuan ambil buku ni, tengah ada diskaun saya pun dah dapat sale yang selesa lah. Itu saya cerita pada tuan-tuan. Jadi sebenarnya bila kita datang Kuala Lumpur, kita jadi corporate sector, kita pakai tie, kita apa kan, lepas tu datanglah seorang berunding dengan kita. Saya buat sale kemudian datanglah satu customer. Bila ni sale ni bisnes yang sangat besar, angka apa semua, saya dapat dah satu customer. Jadi customer kata kat saya, Cik Zainal, kami yakin produk ni boleh jalan, tapi kami tak mempunyai modal yang cukup untuk bayar lamsam 100,000 dalam perjanjian ni. Saya kata kat dia, tuan-puan boleh buat macam mana? Dia kata macam ni boleh tak Cik Zainal? Kalau Cik Zainal bagi kat kami payment 40, 30, 40% bayar dulu, kemudian bila dah sampai separuh bayar 30%, dah habis bayar 30%. Jadi dia rasa berat lah kalau 100,000 tu bila dah separuh dia kena bayar 50,000. Dia takut dia tak dapat rolling modal dia. Saya kata apa yang saya boleh bantu buat? Dia kata macam ni, boleh tak tukar, saya bayar 20% dulu, dah sampai separuh baru saya bayar 50%. Saya buat. Sebab period of time tu sama. Jadi keputusan-keputusan ni yang kita rasa dia bukan bijak, dia adalah toleransi. Saya sama aja 30%, lepas tu dia bayar 40% kan, 70%. Cuma dia baru nak start niaga. Jadi period time yang dia akan bayar tak merosakkan garis saya punya kerugian, ataupun tak merubah garis saya punya keuntungan. Dia matters of helping them untuk carry. Sebab dia kata dia baru lancar, produk dia modal dah besar, nak baik iklan lagi. Kalau dia bayar 20%, dia kutik-kutik jualannya, tapi sampai tarikh fasa kedua pindah, saya boleh pindah. Dulu orang selalu kata corporate thinking. That corporate thinking takkan ada dalam fikiran tuan-tuan. Kalau daripada kecil tuan-tuan tak ada tolerate thinking. Corporate thinking ni kan, dia bukan je kira atas kertas apa semua, perkiraan atas kertas, budaya melaksanakan corporate tak ada tolak ansur. Dia mesti datang orang yang daripada kecil tolak ansur. Kalau jumpa orang lain, dia kata tak atas kertas macam ni. Tak berani dia keluar daripada garisan yang di mana dia dipandu oleh kertas. Tapi kerana kita mempunyai jiwa yang kuat, dipandu oleh asas-asas yang betul dalam interaksi atau hubungan dua hala, kita berani pindah kertas tu. Kebijaksanaan kita meningkat sebab tolerate, bantu dia dulu, betul dia capai, dia bayar lah. Kan tidak, yang lain dia hidup atas buku ya. Sebab itu membezakan orang yang bekerja dengan mengikut panduan dan tak mungkin ini memang jalan